Hai Kak, nak order? Eh, kau yang curang dengan kakak aku tu kan? Eh, kakak kau? Siapa pula kakak kau? Kenal pula Alia aku. lah. Alia? Kenapa kau datang sini? Alia tu kakak kau. Sejak bila Alia ada adik pula ni? Buat apa semua benda kau nak tahu? Aku datang sini aku nak makan lah. Aku tak dengar benda dengan Tak ada. kakak kau. Tak boleh, kedai tutup. Apa yang kena tutup? Kau tengok customer punya ramai ni. Apa yang kena Tak tutup pula? boleh. Sebab kau curang kakak aku, kedai tutup. Makanan habis. Curang tu kisah lama. Aku dengan dia tak ada apa. Dia dah kat UK pun sekarang kan. Lepas tu, makanlah kedai lain. Aku nak makan sini. Aku memang suka salai Tak sebab boleh. tu. Itu yang aku try Alia dulu kat sini. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Semua dah habis. Apa yang dah habis? Ni itik salai bukan main banyak lagi. Tak, semua orang dah order dah. Tolonglah profesional sikit. Kau dengan kakak kau sama je. Sekarang ni aku nak makan itik salai. Boleh ke tak boleh ni? Nak cakap pasal profesional, kau itu yang profesional. Orang kata dah habis, habislah. Apa yang dah habis? Ni lauk-lauk untuk siapa? Untuk customer lah. Aku bukan customer. Tak, kau curang. Apa kena-mengena curang dengan customer? Kau ni kan. Kau dengan kakak kau sama je lah. Ni, aku doa dengan kau kan. Kau dengar sini. Pandang muka aku. Apa dia? Aku doa dengan kau. Nanti kau jalan kan. Traffic light semua merah. Biar jerawat tu naik kat muka kau. Kau tahu? Macam tu aku doa kat kakak kau. Kau tahu? Wajar Aku memang macam ni. Pergi balik. Asal pula aku nak balik? Pergi balik. Aku nak makan. Pergi balik. Balik. Kau memang kau Balik. viral muka kau. Balik. Kau dengan kakak kau sama je lah. Balik. Kau ingat kau pakai tudung kau baik sangat dia? Balik. Balik. Wajar.